Hello, wahai peminat Naruto. Hari ini saya akan buat video tentang kawan Naruto yang jadi Hokage ke-8, iaitu Aku cuma nama dia Shikamaru. Shikamaru. Shikamaru ni kawan Naruto masa kecil lah. Tapi Naruto macam lupa kenangan dengan dia sebab itu sebab Sasuke terlalu fokus dengan Sasuke untuk bawa balik sampai Naruto lupa pasal dia. Tapi akhirnya Naruto ingat dia selepas dia tolong jadi orang kanan Naruto untuk jadi Hokage ke-7. Lepas tu dia pula jadi Hokage ke-8. Yang juga gunakan anak murid Naruto sebagai orang kanan. Dalam komiknya macam tu lah. Tapi sayang, muka dia saja tak diukir dalam patung Hokage. Dia Hokage ke-8 tapi sayang, patung tu tak diukir wajah dia. Tak tahulah kenapa tak diukir. Mungkin sebab masa tu anime tu tak mungkin sebab syarikat anime mungkin sebab syarikat anime badut tu tak ada keuntungan kot nak buat patung tu. Bukan tak buat patung, tapi tak tahu bila boleh buat lah. Tak tahu bila sikonya akan bagus. Sebab mereka tak yakin masa tu Boruto akan dapat sambutan. Yang terbukti salah. Boruto memang tak dapat sambutan tapi tetap popular juga. Sayangnya patung Naruto tu Shikamaru saja yang patungnya tak dibuat wajah dia. Kehancuran. Di mana Shikamaru dapat jadi Hokage ke-8 sementara Hokage orang kanan dia adalah anak murid Naruto. Sayang sekali anime Boruto tak dibuat dah. Kalau tak boleh kita tengok dalam anime tu dia jadi Hokage ke-8. Shikamaru ni karakter yang bagus. Tapi sayangnya sayang tak dapat jadi sequel Boruto tak dibuat. Itu kerana studio tu dah berhenti dah buat anime untuk harian. Jadi sebabkan tu katanya hak cipta Naruto akan dibeli oleh studio lain daripada Netflix ataupun Malaysia. Saya pun tak tahulah studio mana yang akan beli. Kalau anda tahu sila komen ya. Nampaknya Boruto dah tamat, tak dapat sequel dia dibuat. Sayang sekali Shikamaru ni. Sayang sekali. Dia ni jurus dia agak lemah lah, tapi boleh jadi Hokage. Shikamaru ni samakan dia dengan Presiden Indonesia ke-8 yang saya tak tahu nama dia apa. Sama juga saya pun tak ingat nama dia Shikamaru ni. Nasib baik ada channel YouTube yang beritahu nama dia Shikamaru. Hampir samalah. Sama-sama dalam anime dia rapat dengan anak murid. Dia rapat dengan murid tu. Anak murid anak Naruto. Shikamaru ni rapat dengan anak Naruto dalam anime nampak macam dia rapat dengan anak Naruto. Ramai yang fikir Presiden ke-8 tu mirip Sasuke, tapi Presiden ke-8 tu lebih mirip dengan Shikamaru ni. Ramai yang fikir Sasuke ni Sasuke ni baik rapat dengan Boruto kan. Tapi kalau dia rapat dengan Boruto, takkan dia tak tahu Boruto adalah anak kandung Naruto. Tapi Shikamaru dia dapat tahu kerana Shikamaru rasa pelik. Himawari ada misai kucing, sementara Boruto pun ada misai kucing, tapi bukti tidak ada. Jadi terkejut. Jadi dia rasa pelik, Boruto tu anak angkat ke anak kandung. Lepas dia terbukti, betul, Boruto adalah anak kandung. Macam mana dia tahu? Itu sebab dia rapat dengan Boruto. Sama juga macam Presiden ke-7 tu. Dia ingat lah. Jadi dia samalah dengan Presiden ke-8 Indonesia. Sama-sama rapat dengan anak Presiden ke-7. Jadi karakter ni memang bagus lah. Tapi sayangnya tak dapat dibuat lah. Coko Anwar ke apatah nama dia. Lah, semoga satu nanti itu akan dibuat. Nak tahu Shikamaru ni, saya lihat jurus dia hampir sama dengan jurus Frank. Karakter anime iaitu dalam Boboiboy, iaitu Frank lawan kepada Boboiboy. Shikamaru hampir sama lah, sama-sama ada jurus bayang. Tapi sayangnya dia ni
Ya, dia agak cool tapi tak pakai kacamata. Dia ada jurus bayang. Fang boleh buat bayang dia dari haiwan, sepatutnya dia hanya boleh guna strategi. Okey, itu saja. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.